Ramai yang tak tahu kita ada ambil budak intern juga. So ini dia budak intern, tengok sikit apa dia buat. Nah, dia tengah buat budak ni, dia digital marketing kita. So dia tengah buat live. Boleh nampak? Tengok dia tengah buat live. So inilah dia. Tolong perkenalkan diri sikit, daripada mana, belajar apa. Tolong perkenalkan diri sikit. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zuhairi Aiman ataupun lebih dikenali sebagai Juai. Banyak orang panggil saya Juai lah sebab Izu tu tak boleh panggil kat sini. Izu tak boleh panggil kat sini. Saya seorang ni Izu. So saya merupakan student daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang social communication. So saya intern dekat syarikat Opazuzu ni sebagai digital marketing. So kalau korang tengok TikTok yang baru-baru saya buat, itu semua saya yang buat. Itu dia lah yang budak helmet tu, inilah dia. Inilah muka dia. Budak helmet yang pakai helmet selalu dia ingat dia Kamen Rider. Inilah dia budak UPSI belajar degree degree yang intern dekat kita orang punya company. So korang jangan lupa support dia juga. Live yang dia selalu buat kat sini nampak ni. Account Opazuzu KL ni. Dia selalu buat live kat sini, dia selalu buat konten kat sini. Itu dia, bukan saya. Okay, saya serahkan semua kepada dia. Alright, tahniah, dia pun telah memberi impact yang sangat besar. Ramai customer pun datang daripada live. So sangat-sangat membantu. So korang yang buat bisnes ke makanan ke apa, korang wajib ambil seorang digital marketing untuk buat live. Saya rasa lah. Sebab live ni penting tak? Betul. Steady brother. Good job tahniah. Thank you. Baik. Power tak? Power tak, Pak? Kita ada budak degree kat sini. So sebenarnya apa yang saya kata korang, kita juga dah ambil budak intern lah. So kalau korang nak intern kat sini pun boleh. Sini semua steady punya. Santai. Kerja sampai main-main. Alright, itu dia. Jangan lupa singgah kedai kita di mana? Opazuzu Kuala Lumpur, Chowkit Road. Assalamualaikum. Bye.